Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa inna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wa intifa' wa ifadata wa istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته سبحانه وتعالى. أما بعد, kita baca muka surat yang ke-22 kitab Jawi, 56 muka surat di kitab Rumi ya, 56. Kata musannif rahimahullahu taala, kemudian maka turun ia Nabi kepada Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Boleh baca dua, Maqdis ataupun Muqaddas. Maka menunggang ia akan burak dahulu itu, yakni burak yang mana Nabi naik dan Nabi tambak di Baitul Maqdis sebelum Nabi Mi'raj, dan berjalan berhadap ke Mekah. Nabi pun bergerak, bukan berjalan, ni makna dia menunggang tu, menuju ke kota Mekah. Maka lalu pada beberapa unta bagi kaum Quraisy yang datang ia kaum Quraisy daripada Syam pada tempat begian-begian. Jadi Nabi pun lalu pada satu kumpulan unta. Unta ni milik bagi satu kaum Quraisy yang mana mereka ni datang daripada Syam menuju ke kota Mekah. Kita kena faham bahawa golongan pendagang daripada Mekah pada waktu musim panah, mereka kebiasaannya akan berdagang ke negeri Syam, kemudian dia akan balik pula ke kota Mekah. Jadi perjalanan ke kota Syam itu dia akan melalui Baitul Maqdis. Dia akan lalu Baitul Maqdis, sebab Baitul Maqdis Palestin ini sebahagian daripada Syam pada zaman dulu. Maka Nabi jumpa dengan unta-unta yang milik daripada kaum Quraisy, dan ada padanya pada kaum Quraisy itu suatu unta, ada seekor unta, atasnya dua karung, maknanya ada dua guni atas unta tadi, suatu hitam dan satu putih. Ni apa yang sebut ni secara detail, secara terperinci, kerana akan ada satu peristiwa lepas ni bahawa Nabi akan cerita balik apa yang Nabi jumpa dalam perjalanan. Orang akan persoalkan Nabi SAW. Maka Nabi tengok ada dua karung, satu hitam, satu putih. Maka tatkala berbetulan aku, yakni Nabi, dengan dia, dengan unta tadi, terkejut ia dan berkeliling. Maka jatuh unta itu, maka patah ia, yakni patah kaki unta, dan ditinggalkan unta itu. Dia perangai unta ni, dia tak boleh kejut. Dia tak boleh kita mari dekat dengan dia. Bila gitu dia akan kejut, maka dia akan panik. Bila panik, dia akan mutaitik. Istilah Kelantan panggil mutaitik, maknanya dia akan berkeliling, dia akan musing-musing, jadi tak tenang dia. Jadi bila dia kejut jumpa Nabi SAW, sebab tiba-tiba Nabi ada, maka dia berkeliling sampai jatuh, patah kaki dia. Bila patah kaki, kafilah tadi tak bawa dah unta ni buat balik. Sebab warga pun balik dia nyusah lah, tak boleh nak gerak. Ibarat kalau kata kereta dulu kan, orang panggil cabut tayar. Kalau cabut tayar boleh tukar, ni nak tukar kaki mana boleh unta. Jadi tinggallah unta tadi di situ. Kemudian lalu pula aku dengan beberapa unta yang lain pula. Nabi jalan pula, maka Nabi jumpa unta yang lain pula. Sungguhnya telah sesat bagi mereka itu satu unta. Di kalangan mereka tu hilang seekor unta. Kemudian didapatnya unta yang sesat tadi dan dihimpunkan satu, mana jadi masuk semula dalam kumpulan dia. Maka memberi salam Nabi SAW atas mereka itu. Maka Nabi pun beri salam. Maka berkata mereka itu, ini suara Muhammad. Dia cek suara Muhammad. Dan mengingkarkan setengahnya. Orang lain tak percaya. Lagu mana Muhammad ada sini, Muhammad ada Mekah. Kita ni duduk Syam lah ni. Duduk tengah jalan ni. Daripada nak balik Syam, nak balik ke Mekah. Mana ada. Jadi ada setengah orang dengar, setengah lagi menafikan perkara tersebut.
Dan berdapat Nabi SAW akan satu kedah. Gapo dia masuk kedah? Yakni mangkuk kayu yang besar yang berisi air. Kedah ialah satu bekas yang boleh kita letak benda. Itu kedah. Cuma kedah ni diperbuat daripada kayu yang besar. Lepas tu ada air dalam itu pula. Maka meminum Nabi SAW. Sini tuan-tuan kita kena faham. Apa Nabi minum? Dalam budaya orang Arab, di dalam perjalanan tempat orang bermusafir, biasanya orang Arab dia akan buat kebajikan dengan dia meninggalkan air-air dalam bekas. Sama ada dalam labu sayung ataupun dalam bekas-bekas tertentu, supaya apabila ada orang yang bermusafir lalu boleh minum. Kalau mengaji Mesir dulu istilah dia air sabi, ma'us sabi ataupun ma'ul musabbal. Di Mesir yang jumpa lagi, ada lagi air-air yang duduk dalam labu sayung. Bila duduk dalam labu sayung ni dia sejuk tak? Tidak. Dalam labu sayung sejuk, jadi sedap kita minum. Jadi Nabi SAW ketika ni lalu nampak ada bekas gitu, maka biasanya air bekas yang ada air gini ni untuk orang minum. Maka Nabi minumlah air daripada bekas tadi. Dan berkekalan Nabi SAW berjalan hingga hampir Mekah. Maka sabda Nabi, "Hai Jibril, bahawasanya kaumku tiada membenarkan daku." Nabi kata, umat aku ni tak percaya dah aku ni kalau aku cerita benda-benda aku jumpa pada malam ni. Maka kata Jibril, la'ala sawab dalam kitab kita ni ada dua maka. Ambil so ya. Maka kata Jibril, membenarkan hamba Abu Bakar. Jangan bimbang Nabi, sesungguhnya orang akan percaya juga kepada Nabi. Siapa dia? Abu Bakar paling kurang. Paling kurang Abu Bakar akan percaya kepada baginda Nabi SAW. Maka sampai ke Mekah dan kepada segala sahabatnya dahulu sedikit daripada waktu subuh. Nabi sampai Mekah tu sebelum masuk waktu subuh. Subuh ni maknanya kan naik fajar. Sebelum naik fajar Shadiq, Nabi sampai dah. Maka turun Nabi SAW daripada burak, terangkat burak itu ke langit ke dalam syurga. Bila Nabi turun, maka burak tadi tu diangkat ke balik naik ke dalam syurga. Dan berkekalan duduk Nabi SAW pada rumahnya. Nabi pun duduk balik dalam rumah. Maka tatkala subuh, maka keluar ia daripada rumahnya, hal keadaannya keadaan Nabi berfikir pada pekerjaannya. Nabi duk mikir, lagu mana ni, orang akan terima dia ke tidak ni. Dan memutuskan ia Nabi. Maksud memutus sini maknanya yakin, putus. Nabi cerak dah. Lagi ketahuinya Nabi bahawanya segala manusia itu mendustakan dia. Orang tak percaya dah lah. Setara cerita belum-belum ni pun orang tak percaya dah. Mari pula cerita lah ni. Dah, pergi jalan semalam ni lah. Pergi perjalanan yang jauh balik. Zaman tu memang orang tak boleh percaya. Nabi suruh keadaan gitu kerana adalah pekerjaan itu mencarikan ada. Ya bukan tak logik akal. Mencarikan ada ni barang yang luar kebiasaan. Mencarikan adat kebiasaan. Kebiasaannya orang tak boleh pergi semalam ni balik mula. Logik tak logik? Logik. Sepuluh ni kalau kata gitu boleh naik roket, naik kereta api laju, bagai boleh jadi. Benda tu masih lagi logika. Cuma kebiasaannya orang tak boleh nak terima. Sebab kita tak pernah tengok lagi pada zaman tu orang boleh gerak semalam daripada satu tempat ke satu tempat yang jauh. Lah ni tak boleh dah kan habis lah ni tak boleh. Naik langit boleh lah ni semalam sebab lah ni biasa dah orang pergi. Tapi zaman tu tak biasa. Jadi Nabi kata benda ni bukan kebiasaan ni. Maka duduk Nabi SAW hal keadaannya duka cita. Nabi duduk luar gitu, duduk memikir pening gitu dalam keadaan SD. Maka datang maka lalu dengan Nabi aduullah dan adu rasulnya. Siapa dia ni? Musuh Allah dan musuh rasulnya, Abu Jahal. Takdir tu mari Abu Jahal. Maka melihat akan Nabi duka cita. Maka datang ia Abu Jahal hingga duduk kepada Nabi. Maka berkata ia Abu Jahal bagi Nabi SAW dengan bersenda-senda bagi Nabi, adakah ada bagimu sesuatu khabar?
Abu Jahal mari dekat nanya, tak ada cerita ke hari ni perangai Abu Jahal ni sama dah. Dia tak boleh orang kosek dia. Dia kosek orang dulu. Perangai dia ada. Jadi dia nampak Nabi sedih gini, ada benda ni. Ada benda boleh buat kira ni. Maka dia pergi jumpa Nabi, ada gapo hari ni? Dia tanya. Maka menjawab Nabi SAW, bahkan ada sesuatu lah ni. Maka kata Abu Jahal, apa ia? Maka sabda Nabi, sungguhnya telah dijalankan daku pada malam ini. Nabi kata ada orang buat jalan dia malam. Maka kata Abu Jahal, ke mana dijalankan kamu? Buat pergi jalan mana? Maka sabda Nabi SAW kepada Baitul Maqdis. Pelik dah ni. Siapa Baitul Maqdis? Maka katanya Abu Jahal pun nak takik mula, nak kemah. Dijalankan kamu kepada Baitul Maqdis, berpagi-pagi kamu antara kami, malah pergi jalan Baitul Maqdis. Ni pagi-pagi ada dah ni sini ni. Maka sabda Nabi SAW, bahkan sudah kerja. Maka tiada melihat Abu Jahal bahawa mendustakan Nabi. Maka ketika tu Abu Jahal dia tak boleh nak berlawak Nabi. Dia rasa jangan duk berlawak dulu. Jangan mendustakan Nabi lagi. Jangan mempertikaikan Nabi lagi. Sebab apa? Kerana takut ia Abu Jahal, pada sangka Abu Jahal akan Nabi mengingkarkan kata Nabi dahulu itu. Abu Jahal nampak, jangan awak tak percaya lagi. Sebab kalau kata aku tak percaya dah kata Muhammad lah ni, mungkin Nabi Muhammad akan mengingkari balik perkataan dia. Ibarat tarik mula, dan nampak Abu Jahal pun tak percaya. Jadi Abu Jahal awak senyap. Lagu mana ni? Maka ia menyeru segala kaumnya. Tak dapat tidak, biar orang lain pakat dengar juga. Biar pakat kata belaka. Gitu. Maka berkata Abu Jahal bagi Nabi SAW, adakah engkau lihat? Yani gapo pandanganmu lah mudahnya, jika aku serukan kaummu kepada kami, engkau khabarkan mereka itu barang yang kamu datangkan dengan dia barang seperti kamu khabarkan daku. Dia tanya Nabi, boleh ke tidak kita panggil semua anak-anak kita ni mari dengar gapo moyak aku mudah kira gitulah. Kalau aku cerita orang serta tak sedap mana, biar mu sendiri cerita belaka. Maka sabda Nabi, bahkan aku khabarkan mereka itu. Boleh, tak ada masalah. Sebenarnya sini adalah satu peluang kepada Nabi SAW. Nabi nak panggil orang tak percaya mana dah. Tuan-tuan kena ingat, pada masa ni orang panggil Amul Huzni, tahun kesedihan bagi Nabi. Sebabnya Abu Talib telah meninggal, Khadijah pun telah meninggal. Jadi orang kafir Quraisy sedang memboikot Nabi SAW. Tak gitu. Duk boikot lama dah Nabi SAW. Jadi orang payah dah nak percaya kepada Nabi SAW. Jadi kalau Nabi nak panggil sendiri payah. Muja Abu Jahal nak tolong panggil. Ini satu peluang. Maka menyeru oleh Abu Jahal alaihi laknatullah dengan suara yang keras, dengan kata Abu Jahal. Abu Jahal menepik dengan regah, hai segala Bani Ka'ab, hai Bani Lu'ay, berhimpunlah kamu sekalian kepada aku. Pakat mari belakang ni, mudah kira orang. Maka bersegera segala kaum itu daripada kedudukan mereka itu datang kepada Nabi SAW dan kepada Abu Jahal alaihi laknatullah. Abu Jahal ke atasnya laknat Allah Ta'ala. Maka berkata Abu Jahal itu, Abu Jahal pun kecek, khabarkan olehmu ya Muhammad kepada segala kaummu dengan barang yang kamu khabarkan daku. Dia pun buka bicara lah. Maka sabda Nabi SAW, pakat beripung gitu, Nabi pun berucap, bahawasanya aku sungguhnya telah dijalankan daku pada malam ini, yakni pada malam 27 Rejab tu. Maka berkata mereka itu, yakni kaum dia tu lah, ke mana dijalankan di kau? Maka sabda Nabi kepada Baitul Maqdis. Maka berkata pula mereka itu, maka berpagi-pagi kamu antara kami. Skrip sama dengan Abu Jahal tadi. Abu Jahal apa dah ni, orang akib dan skrip tu memang sama. Orang kejut, kata jalan pagi ni ada dah ni. Maka sabda Nabi, bahkan aku ada ni. Maka tatkala mendengar mereka itu, maka gempa mereka itu. Orang panggil gegar-gegok. Gempa ni bahasa pusat, bahasa rasmi.
Kita kata kat riuh rendah. Pakat duk geger berlaku. Pakat duk geger dan bersalah-salahan hal mereka itu dan perkataan mereka itu. Maka setengahnya yang bertempuk tangannya. Ada tepuk tangan. Ya biasa dah dan dengar cerita bulan-bulan ni. Sedap ni saya buat kata. Dan setengah yang menghantarkan tangannya pada kepalanya. Sudah hijau dah lah. Warna ni. Sebelum ni tak rajin lagi kecek belak-belak gini ni. Warna ni. Kan? Pakat pening berlaku. Maka tatkala sangat gempur mereka itu, dah riuh rendah gitu sangat, maka datang beberapa orang daripada musyrikin kepada Sayyidina Abu Bakar, padahal ia Abu Bakar di rumahnya. Abu Bakar tak ada di situ. Saing rapat Nabi ni. Maka dia nampak riuh rendah gitu, pakat ada cerita ni. Gitu gak. Orang nampak Abu Bakar tak ada. Pergi panggil. Kita tak percaya dah. Saing buat rapat dia ni. Nak tahu. Percaya ke tidak. Pergi panggil Abu Bakar. Abu Bakar di rumah. Dan berkata mereka itu bagi Abu Bakar, bahawasanya sahabat engkau, iaitu Nabi Muhammad tu lah, mengata ia sahabat engkau itu, bahawasanya ia datang daripada Baitul Maqdis pada malam ini. Dia kata ia mari pada Baitul Maqdis ni malam ini. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, adakah ia berkata demikian itu? Yalah ke Nabi Muhammad ayat gitu Abu Bakar tanya. Maka sahut mereka itu bahkan, yalah sungguh, dia sebut tadi. Dia pakat panggil kita pakat pergi dengar. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar, ia yang sebenarnya. Kalau gitu kat yalah sungguh, Abu Bakar ni hebat. Ia tak usah orang buat cerita saja. Ia nak dengar. Ya Allah sungguh kalau Nabi ayat. Kalau Nabi ayat betul. Asal gapo tu baik daripada mulut Nabi. Ya Allah laku dah. Ni hebat Abu Bakar ni. Maka datang Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi SAW. Orang musyrikin setengah perah lah Abu Bakar percaya. Kalau kita bawa Abu Bakar pergi jumpa Nabi SAW, maka didapatkan dia Abu Bakar serta Nabi beberapa kaum Quraisy. Abu Bakar tengok, ramai ni duduk sekeliling Nabi. Maka berkata Mut'im ibn Adi alaihi la'natullah. Mut'im bin Adi ni seorang kafir Quraisy. Dia ni kepala kabilah. Allahu Akbar. Bani ke apa Dia ada satu kabilah. Dia ni kalau kira kat perekat tuk saudara Nabi lah kalau kiranya. Dia pergi satu kabilah. Cuma Mut'im bin Adi ni, walaupun peristiwa ni kita tengok dia mempertikaikan Nabi SAW, namun di dalam hadis-hadis yang lain diceritakan bahawa Mut'im bin Adi ni dia ada jasa baik kepada Nabi SAW. Bila? Apabila Nabi berdakwah ke bandar Taif, dalam peristiwa sebelum ni lah ataupun selepas ni, hamba tak ingat. Taif tu berlaku sebelum ke selepas. Bila Nabi dakwah ke Taif, orang Taif tolak dakwah Nabi SAW. Sebabnya orang Taif kata, kalulah orang kafir Quraisy di Mekah tak terima Nabi, lagu mana aku nak terima. Maka bila Nabi pergi tu, orang kafir orang penduduk Taif menolak dakwah Nabi sehingga mereka ni melontar batu-batu kepada Nabi SAW. Siapa Nabi darah kan? Siapa Jibril kata kepada Nabi, izinkan supaya dihempak mereka itu dengan batu. Sebab darah tu hampir titik. Maka Nabi teh darah Nabi daripada jatuh ke tanah. Sebab kalau jatuh je darah Nabi tanah, layak dah semua penduduk di Taif untuk dihancurkan. Nabi saya kepada penduduk Taif, ala kulli hal, bila Nabi nak balik ke kota Mekah, Nabi tak boleh masuk kota Mekah. Nabi dihalang masuk. Sebab ini satu peluang bagi kaum kafir Quraisy pada Mekah. Bila Nabi tobek, jangan masuk mula. Dia geraklah mudah Nabi. Jadi bila Nabi tak boleh masuk, Nabi menggunakan satu cara, iaitu suaka politik. Istilahnya, Nabi mencari siapa yang berani bagi perlindungan kepada Nabi. Biasanya ketua-ketua kabilah, bila mana dia bagi suaka politik, orang lain tak berani nak kata. Ni adat dalam peperangan sepuluh ni lah. Perang antara negara, kita lari negara lain dapat suaka politik. Orang tak boleh bunuh kita. Jadi Nabi cari ketua-ketua kabilah tak berani melakuk kecuali Mut'im bin Adi. Sorry dia ya.
Dia panggil kaum dia, kabilah dia untuk melindungi Nabi SAW, ambil peralatan perang, keliling Nabi buat masuk dalam kota Mekah semula. Ini jasa Mut'im bin Adi. Cuma Mut'im bin Adi ni sebelum peperangan Badar dia meninggal dunia. Dia tak ada perang Badar. Dia tak sepung Abu Jahal. Abu Jahal mati dalam perang Badar. Mut'im bin Adi tak ada hidup dalam peperangan Badar. Dia mati dah. Dan Nabi SAW bila menawan tawanan-tawanan perang dalam peperangan Badar, Nabi teringat kepada Mut'im bin Adi. Dia kata, Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, lebih kurangnya tak sebut secara jelas. Nabi kata, kalaulah diminta oleh Mut'im bin Adi untuk melepaskan tahanan-tahanan perang ni, nescaya aku akan ikut permintaan Mut'im bin Adi. Sebab Nabi terhutang budi dengan Mut'im bin Adi. Dia ada lebih kurang dari 3 orang kafir yang Nabi puji, lebih kurang yang gitulah. Cuma dalam peristiwa ni Mut'im bin Adi ni dia mengingkari Nabi SAW. Dia kata gapo, ya Muhammad, tiap-tiap pekerjaan kamu dahulu daripada hari ini adalah mudah. Dia kata sebelum ni gapo kamu buat kita boleh terima lah, mudah kat mana, mudah basuh, mudah diterima. Lain daripada kata kamu hari ini, kecuali hari ini saya tak boleh nak terima bahawa aku naik saksi bahawa perkataan kamu ini dusta. Aku tak percaya. Belawak dah ni mak. Dia kata kita lebih kurang lah. Dan kami berjalan pelari unta, mempenatkan dia unta kepada Baitul Maqdis, hal keadaannya keadaan unta pergi sebulan. Mut'im bin Adi dia kata, kalau aku ni buat pergi jalan orang naik dengan unta pergi ke Baitul Maqdis, perjalanan dia sebulan nak pergi. Demikian pula sebulan nak balik. Maknanya 2 bulan nak pergi balik. Habis musim panas. Tengok mau kata mau pergi balik selalu malam ni. Tak boleh percaya, dia kata. Maka kamu apa ni? Sangka bahawa engkau datang akan dia dari Baitul Maqdis, pergi dan datang pada satu malam jua demi Lata dan Uzza. Lata dan Uzza ni 2 berhala yang disembah oleh kaum musyrikin. Lata ialah berhala yang disembah oleh sudah kita tak ingat. Dia disembah oleh kabilah di Taif. Lata ialah berhala yang disembah di Taif. Kemudian Uzza ialah berhala besar yang disembah oleh Bani Kinanah dan juga Bani Quraisy di Mekah. Dia ada 2 berhala besar, Lata dan Uzza. Biasanya orang Arab pada zaman jahiliah dia akan sokong dengan 2 berhala ni. Waktu di Taif waktu Mekah ni. Dua-dua ni besar. Jadi dia kata, demi Lata dan Uzza tiada aku percaya akan dikau. Mut'im kata tak boleh percaya. Maka menjawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar pun jawab sangat marah. Dia kata, maka berkata ia ya Abu Bakar, hai Mut'im, sejahat-jahat perkataan ini barang yang kamu berkata bagi anak saudara kamu. Dia pekat tutup darah Dia nak katanya Nabi ni mudahlah daripada Mut'im. Mu kata perkara buruk sungguh dah ni Mut'im. Sungguhnya telah engkau tuduhkan dia anak-anak saudara kamu dengan dusta. Menuduh dia ni belawak dah ni. Demi Allah bahawasanya aku naik saksi akan dia, ia sebenarnya anak saudara. Maknanya Abu Bakar percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan sebab itulah, yakni dengan sebab Abu Bakar percaya ke Nabi, dia oyak pula ke orang gitu, dinamakan dia Abu Bakar tadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. As-Siddiq maknanya orang yang mempercayai. Lekat nama dia gitu. Lepas tu nama asal dia apa? Dan nama Abu Bakar Abdullah. Ayah dia bin Abi Quhafah. Ayah dia Abu Quhafah. Abu Bakar nama sebenarnya Abdullah. Dan lakabnya, gelaran Abu Bakar Atiq. Apa maksud Atiq? Orang yang suka memerdekakan hamba. Dia memang terbuktilah bahawa Abu Bakar ni bila dia beli hamba dia bebas. Dia beli hamba dia bebas. Itu perangai Abu Bakar As-Siddiq. Pahala besar bebas hamba. Kemudian maka berkata mereka itu, yakni kaum Quraisy ni, ya Muhammad, sifatkan olehmu akan kami rupa Baitul Maqdis.
dah tak percaya sangat, jadi dia nak makan Nabi. Dia nak makan Nabi. Ginilah mudah. Kata pergi sangat Baitul Maqdis, teroyak lagu mana rupa Baitul Maqdis tu. Betapa binaannya, betapa binanya daripada batu, atau betapa binaan dia tu daripada batu ke atau daripada benda lain. Betapa ni maknanya benda lain, kayu ke. Dan betapa kelakuannya. Lagu mana bentuk dia, daripada panjangnya dan pendeknya, panjang setara mana, pendek setara mana, dan betapa hampirnya dengan bukit. Dekat setara mana ni bukit ni? Bukit Tursina dah. Dekat kedok dengan bukit Tursina. Dia tanya. Jadi soalan ni soalan nak makan dah ni. Kita kalau pergi jalan, kita ingat ke tidak? Tak ingat. Maka adalah hadir di sana beberapa orang yang tahu ia orang akan sifat Baitul Maqdis. Jadi saya panggil orang biasa pergi dah Baitul Maqdis. Maka mensifatkan oleh Nabi SAW bagi mereka itu dengan katanya, kata Nabi, adapun binanya Baitul Maqdis bagian-bagian, dan kelakuannya bagian-bagian, dan hampir bukitnya bagian-bagian. Nabi boleh jawab. Maka sentiasa Nabi mensifatkan bagi mereka itu. Nabi ya lagu mana Baitul Maqdis, maka kesamaran atas Nabi setengah sifatnya. Duk kecek gitu, jadi Nabi pun jadi mari tak ingat sebahagian sifat-sifat Baitul Maqdis tadi. Kalau gitu, maka hasil bagi Nabi kesusahan. Nabi pun jadi susah hati dia lah. Akan sebagai susah yang sangat tiada seumpamanya dahulu. Jadi tak boleh nak jawab ni malu muka. Tak gitu dah. Maka didatangkan Baitul Maqdis oleh Jibril ke Mekah. Dihantarkan dia di Baitul Maqdis, terlebih hampir kepada Nabi daripada kampung Uqail. Kampung Uqail ni berhampir dengan Masjidil Haram. Jadi Jibril wa mari Baitul Maqdis depan Nabi. Ini mukjizat ni. So, kata pendapat lain bahawasanya telah memukul Sayyidina Jibril dengan sayapnya, maka hilang dinding antara Nabi dan Baitul Maqdis hingga melihat Nabi SAW akan dia. Dinding sini dengan hijab. Kita ni ada banyak dimensi, tak gitu? Kita di dalam masjid luar kita tak nampak sebab apa? Sebab ada dinding. Dinding ni ibarat hijab. Hijab ni Jibril pecah, maka kita boleh nampak bahagian luar. Supaya kalau mata kita ni ada selaput. Selaput tu menyebabkan kita jadi tak nampak, gelap mata. Jadi hilang ke selaput tadi, nampaklah. Nampak gitu ya? Itu adalah hijab. Sama lah juga gini. Bapa kita tak boleh tengok benda yang jauh sebab terlampau jauh. Maka terlampau jauh tu Jibril akak. Maka jadilah dia dekat. Itu masuk hijab. Dimensi-dimensi ni. Itu atas pendapat yang kedua. Dan katakan dirupakan Allah Ta'ala rupa Baitul Maqdis di hadapan Nabi SAW. Ni buat mari rupa. Ibarat supaya kita baca learning, kita nampak dah projektor dah. Ibarat gitu. Learning hebat lagi, drone ke apa, kalau tengok movie, kita boleh nampak bagi depan kita. Mata kita yang nampak. Supaya pembesar-pembesar kita baca teks dia dah. Kita nampak, kita baca teks benar, ada mesin depan tu. Dia nampak perkataan tu. Gitulah lebih kurangnya. Ilih lah ni. Itu cara dia. Maka mensifatkan Nabi SAW akan mereka itu, kaum Quraisy tadi, tiap-tiap ditanyainya akan dia Nabi hingga berhenti daripada tanyanya. Dah orang tanya Nabi jawab. Orang tanya Nabi jawab, sapalah habis. Kemudian maka kembali bertanya akan pintunya. Tanya pasal pintu pula Maka berkata mereka itu, ya Muhammad, beberapa pintu masjid tu? Ada berapa pintu masjid Baitul Maqdis? Kita tahu berapa masjid balasan itu ni. Tak rajin tak je kira 10 tahun duduk sini tak je kira. Pandai dia tanya, dia nak makan ni. Maka jadilah Nabi SAW melihat dan membilang akan dia akan pintu masjid satu-satu. Dah ada depan rupa Nabi. Nabi bilang, Nabi boleh sebut dan mengkhabarkan bagi mereka itu dengan bilangnya pintu tadi akan segala rupanya hingga habis. Boleh jawab lah. Mukjizat Nabi. Maka adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya Abu Bakar bagi Nabi, tiap-tiap berkata Nabi, tiap-tiap lambi ayat Abu Bakar kata apa? Sodakta. Betul. Abu Bakar sebut sama betul hingga selesai.
Dan berkata pula ia Abu Bakar, ana asyhadu annaka sadiqun, ana asyhadu annaka Rasulullah. Aku naik saksi bahawa engkau adalah orang yang sebenar, dan aku naik saksi bahawa engkau adalah pesuruh Allah. Abu Bakar ayat gitu. Maka sebab itulah dinamakan dia Abu Bakar As-Siddiq seperti yang telah tersebut itu. Ni antara sebab-sebab Abu Bakar digelar As-Siddiq. Maka berkata kaum setengah akan setengahnya. Sesuatu tu pun badi duk kata sama-sama sendiri. Ada pun sifatnya Baitul Maqdis, maka demi Allah sungguhnya telah kena daripadanya. Betul sungguh tu. Wak Nabi Muhammad sebut tadi tu yalah sungguh. Kemudian maka berkata mereka itu bagi Sayyidina Abu Bakar, adakah engkau benarkan dia Nabi Muhammad kan ini, bahawasanya ia pergi ke Baitul Maqdis pada malam ini, maka kembali ia kepada kamu dahulu daripada subuh? Orang bertekad. Tanya pula Abu Bakar, tak puas hati lagi. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahkan dan bahawasanya demi Allah aku benarkan dia Muhammad ni pada barang yang terlebih jauh daripada tu. Kalau kata Nabi Muhammad pergi jauh daripada tu lagi, aku percaya. Abu Bakar dia ada perkataan yang jelas. Kalau Abu Bakar kata kalau kata bawa pergi langit, aku percaya. Lah ni Nabi tak ayat lagi ni pergi langit. Nabi hanya ayat pergi Baitul Maqdis baru. Kalau ayat ke langit tak ada apa, buku Hawa lagi. Hak ni baru ayat pergi langit, baru ayat pergi Baitul Maqdis. Orang tak percaya dah ni. Jadi Abu Bakar dia kata kalau jauh pergi langit aku percaya. Dan bahawasanya aku benarkan dia Nabi Muhammad dengan segala khabar dalam 7 petala langit pada satu pagi dan satu petang. Kalau kata naik 7 petala langit turun pula, aku percaya. Ni hebat Sayyidina Abu Bakar. Dan adalah ia Abu Bakar bersahabat dengan Nabi SAW padahal umur Nabi 18 tahun. Dia sayang Nabi pada umur 18 lagi. Adalah dahulu daripada ini Sayyidina Abu Bakar itu, dia pun cerita sikit lah peristiwa tentang Abu Bakar ni, lagu mana dia percaya Nabi. Dia kata dulu pernah sekali Abu Bakar ni ada satu peristiwa. Sekali peristiwa pergi berniaga kepada Syam atau ke Yaman. Dia pergi jalan ke Syam ataupun ke Yaman nak niaga. Maka mimpi ia Abu Bakar gia-gia. Dah tidur letih gitu, ia mimpi. Gapo dia mimpi dia? Dia pergi ayat kepada Buhaira. Maka dia khabarkan Buhaira Ar-Rahib. Ingat tak Buhaira Ar-Rahib ni? Tak? Nabi pergi jalan ke Syam kan? Dengan Abu Talib. Abu Talib bawa pergi jumpa Buhaira ni, pendeta Yahudi yang mana dia nampak bahawa Nabi Muhammad ni adalah Nabi akhir zaman. Jadi sebelum tu Abu Bakar pernah jumpa dah Buhaira ni. Maka berkata ia Abu Bakar, ia pergi tanyalah sebab hak ni pendeta, ia nak pergi takbir mimpi. Jikalau sungguhnya mimpi engkau ini, maka bahawasanya lagi akan dibangkitkan satu nabi daripada kaummu, dan lagi adalah engkau wazirnya pada hidupnya. Wazir ni maknanya menteri, orang kanan. Dan khalifahnya pada ketika matinya, yakni penggantinya. Khalifah ni penggantinya pada ketika mati. Kalau dia mati, mu akan ganti dia. Bila dicerita kisah dia tadi tu Buhaira, takbir mimpi dia lebih kurang gitu. Maka sembunyi ia Abu Bakar akan mimpi. Abu Bakar tak cerita ke orang lain. Sebab benda ni benda besar ni, dia tak cerita. Maka tatkala dibangkitkan Rasulullah SAW risalah, Nabi dibangkitkan untuk menyampaikan risalah dakwah dia, maka duduk Rasulullah SAW pada masjid menyeru manusia kepada tauhid. Nabi pun dakwahlah supaya mengesahkan Allah. Maka berkata segala musyrikin, hai Abu Bakar, sahabat kamu telah gila. Orang gila dah tu. Maka berkata ia Abu Bakar bagi kaum musyrikin, dan apa kelakuannya? Gila apa? Mu kata apa gila? Maka berkata mereka itu, ia duduk di masjid mendakwakan Nabi dan menyeru manusia kepada agama. Muhammad start dah ni. Buat agama baru. Dakwah dia ni jadi Nabi. Masa ni Abu Bakar tak beremail lagi ni. Maka datang Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi SAW. Maka sembuh ia Abu Bakar, ya Muhammad, telah sampai kepada hamba daripada Tuhan hamba begia-begia. Dia bercerita, aku dapat terima cerita gini. Maka sabda Nabi, bahkan ya Allah sungguhlah tu. Maka kata Abu Bakar, demi Allah, tiada hamba dapat pada Tuhan hamba dusta. Aku tak pernah dengar mu ni berlawak. Tetapi apa tanda yang Tuhan hamba dakwa itu? Kalau kata cerita ni cerita sungguh, gapo bukti? Mesti ada bukti cerita ni. Gapo dia tanda dia? Maka sabda Nabi SAW, mimpi kamu dahulu itu. Mimpimu dulu.
Abu Bakar bila kata gitu, aku tak aja cerita kau orang ni. Dia sendiri tahu. Maka ya Allah, sungguh dah ni adalah Nabi akhir zaman. Maka kata Abu Bakar, berikan tangan tuan hamba supaya hamba ambil janji. Awak mari tangan, hamba nak berbaiat. Ambil tangan ni, janji ni maknanya kita pegang kat berbaiat, percaya sungguh. Dah. Ambil janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengucap ia Abu Bakar, maka adalah ia awal-awal Islam daripada laki-laki, dan Siti Khadijah awal Islam daripada perempuan, dan kanak-kanak iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka dialah orang yang mula-mula percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang lelaki. Maka berkata pula segala musyrikin, masuk pula cerita tadi, ya Muhammad, ceritakan kami daripada beberapa unta kami yang membawa dagangan dari Syam itu, dari mana mereka itu? Saya teringat, kalau kata betul Nabi mari daripada Baitul Maqdis, mesti akan jumpa rombongan sesat dia ni. Hebat sesat ni yang making nak jatuh orang ni, nak jatuh Nabi. Maka sabda Nabi, sungguhnya telah datang aku atas beberapa unta Bani Fulan pada Rauha. Rauha ni apa? Satu dusun kira-kira 28 marhalah daripada Mekah. Nabi jumpa situ, sungguhnya telah hilang bagi mereka itu satu unta. Maka pergi mereka itu menuntut akan dia di unta. Ana cari unta tadi, kemudian didapatnya, jumpalah unta tadi. Maka lagi aku dapat satu kedah, yakni satu bekas makuk, ada air di dalamnya. Maka aku minum akan dia. Nabi cerita sesah. Kemudian maka sampai aku kepada beberapa unta Bani Fulan di tempat gia-gia, ada padanya satu jamal. Jamal ni unta dah bahasa Arab. Ada satu unta yang merah, atasnya atas unta merah tadi dua karung, satu putih dan satu hitam. Maka tak kala berbetulan aku dengan dia, aku duduk dekat dengan unta tadi, lari ia. Yang ni unta tadi tu lari dalam keadaan apa? Terkejut dan berkeliling-keliling, musim mutaitik. Maka rebuh ia lalu patah kakinya. Nabi cerita butir-butir mula. Kemudian sampai aku kepada beberapa unta Bani Fulan pada Tan'im. Saat ni tak ayat lagi tempat-tempat dah. Ni Nabi sebut sebutir-sebutir. Jumpa di Tan'im, jumpa di Rauha. Ni jumpa di Tan'im. Didahulukan dia satu jamal yang warik. Apa warik? Yang kelabu. Warik ni warna kelabu. Dan pelananya pelapiknya ataupun pelana lah, pelapiknya hitam, dan di atasnya dua karung yang hitam keduanya. Maka berkata mereka itu kaum Quraisy, manakala datangnya, bila ia balik? Saya tanya, dia kata gitu, mu jumpa mesti mu boleh baca siapa bila mu rasa balik. Maka Nabi kata, maka sabdanya pada hari Rabu. Gapo dia hari Rabu? Hari Rabu. Hari Rabu. Maka tatkala adalah hari Rabu, orang pun balik gitu, nunggu hari Rabu nanti ni. Ya Allah, sungguh ke tidak Nabi Muhammad ayat ni? Maka tatkala adalah hari Rabu', keluar segala Quraisy kepada Zahir Mekah. Yang ni pergi ke sepadan Mekah nak tunggu mari sungguh ke tidak rombongan daripada pedagang tadi tu sampai ke tidak, seperti mana sangkaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menantilah mereka itu akan datangnya. Pakat tunggu. Maka terkemudian datangnya lewat tak siapa-siapa. Tak siapa-siapa tu hingga hampir jatuh matahari, dekat nak gorek dah. Nak tergelam matahari dah ni, tak siapa lagi ni. Maka Nabi pun minta doa kepada Allah Ta'ala. Nabi minta doa lah. Sebab kalau kata tak siapa juga sebelum gorek, nescaya Nabi orang kata Nabi dusta, Nabi belawak lah. Dan Nabi kata ya Abu, sebab masuk gorek jadi komis dah. Maka Nabi doa kepada Allah, jangan jadikan Nabi ni orang yang berdusta. Sebab wahyu Tuhan kata ke siapa ya Abu. Maka dilebihkan baginya, bagi Nabi dengan sa'ah. Maka Tuhan pun lebih masa. Sa'ah maknanya masa. Dipanjangkan masa pada hari itu, dan dihabaskan baginya, bagi Nabi matahari. Dihabas bahasa Arab maknanya ditahan. Matahari ni Allah Ta'ala perintah kepada malaikat tahan dia daripada jatuh kepada ufuk. Ni antara hebat ni, hingga datangnya dagangan tadi. Peristiwa ni bukan hanya berlaku kepada Nabi ni. Sebelum ni pernah juga berlaku kepada seorang Nabi, iaitu Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni ialah Nabi yang menggantikan Nabi Musa AS pada peristiwa Bani Israel dia perang nak mempertahankan Baitul Maqdis. Ketika tu juga sebelum jatuh tari masuk hari Sabtu, maka Allah Ta'ala memanjangkan hari ketika tu supaya menep perang.
Bani Israel. Sebab kalau kata tak menang ketika tu masuk hari Sabtu kalah lah. Sebab hari Sabtu orang Yahudi dia tak boleh nak kerja. Ashabus Sabti aja dengar dalam Quran, Ashabus Sabti. Orang Yahudi ni tak boleh kerja hari Sabtu. Kalau puasa memang cuti. Dia tak boleh nak nego, dia tak boleh nak ngai, tak boleh nak jala. Sebab tu ada kisah Ashabus Sabti. Dia buat peranganya, dia buat helah, dia sipet buka hari Jumaat hari supaya hikir lekat pada hari Sabtu, hari hak dia ambil. Dia nipu Tuhan. Maka kena bala saya dia Ashabus Sabti. Lebih kurang gitulah. Maka hak ni pun Allah Taala tari sehingga marilah kabilah tadi siapa. Dan tatkala datang berhadaplah segala Quraisy bertanya akan mereka itu yang datang itu dengan katanya, adakah hilang bagimu satu unta? Kemudian kamu dapat akan dia. Mu ada hilang sungguh kau seekor tak? Maka sahut mereka itu bahkan ya Allah sungguh. Dan bertanya pula akan yang lain, adakah bagimu patah kaki unta yang merah? Maka sahut mereka itu bahkan ya Allah bakau ni. Dan katanya pula, adakah pada kamu satu kadah di dalamnya air, diminumkan orang akan airnya, tiada kamu tahu? Maka sahut seorang daripada mereka itu, demi Allah, kami taruh, kami sipir dalamnya air dengan tanganku sendiri, maka tiada seorang daripada kami meminum akan dia di air, dan tiada menumpah akan dia di air. Maka tiba-tiba tiada padanya air. Tengok tak ada air. Ada orang minum dah ni. Sesek dia sendiri ditanya tak ada. Maka tatkala adalah segala pekerjaan yang dikhabarkan itu sekaliannya benar, betul berlaku agapo orang cerita, maka tiada ada baginya bagi Quraisy, orang kafir musyrikin tadi, jalan pada mendustakan Nabi SAW. Kalah dah tak boleh nak agapo ni. Tapi dalam keadaan gitu pun, maka kembali mereka itu kepada inat. Inat ni maknanya tak secaya, enggan. Ia tak percaya juga, dan mungkar, mengingkari gapok Nabi ayat, dan dolal, jadi sesat, dan kufur, tak percaya. Maka dituduh akan dia Nabi dengan sihir dan kahanah. Ya tuduh Nabi nyihir lah. Kahanah ni gapo? Tok nujung. Kata Nabi ni tok nujung ni, tahu benda-benda pelik gini. Dan berkata mereka itu, telah benar Walid perkataannya itu. Siapa Walid sini? Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ialah seorang musyrikin Mekah, yang mana dia ni antara orang yang paling awal dia tuduh Nabi ni penyihir. Ada dalam surah khusus Allah Ta'ala cerita tentang Walid, perkataan-perkataan dia ni. Walid bin Mughirah. Jadi ketika ni orang kata, ya Allah sungguh dah Walid ayat dulu. Nabi ni adalah orang yang menipu, sihir, tok nujung. Maka adalah setengah mereka itu yang murtad daripada Islamnya. Adalah tika tu tua-tua di kalangan orang yang percaya kepada Nabi tiba-tiba murtad sebab tak percaya benda ni. Dan setengahnya yang munafik pada perkataannya. Ada hak tu mulut saja ya, tapi sebenarnya tak percaya Nabi. Dan setengahnya mencercakan, mencela Nabi dan mendustakan Nabi. Dan setengahnya yang membenarkan dan membetulkan. Ada juga orang percaya. Tika ni pecah habis para sahabat. Kita kalau duduk zaman tu percaya ke tidak? Ni bahaya ni. Kalau kita duduk zaman tu sera-sera lah. Kita percaya Nabi ke tak percaya Nabi? Hak ni bimbang ni tuan-tuan. Beruntung kita duduk zaman lah ni. Sebab kita terima berita wak comel dah. Kalau wak zaman dulu ni, takut-takut kita lawan Nabi. Na'udzubillah min zalik. Tu kalau sahabat tu guru, orang tanya, apakah pandangan tuan guru sekiranya tuan guru berada pada zaman Nabi SAW? Ada sebahagiannya dia kata suka sebab dia boleh duduk bersama Nabi SAW, jadi maqam musuh, jadi sahabat. Tapi ada juga sebahagian ulama dia teringat ke peristiwa Isra' dan Mi'raj, dia kata tak berani nak duduk pada zaman Nabi tu. Sebabnya takut-takut iman ikut zaman lah ni. Kalau dia duduk tika tu tak percaya Nabi, apa lah, murtad sajalah. Jadi tak berani nak duduk. Jadi kita pun sebenarnya comel dah tu heltok zaman lah ni, kita percaya. Tapi kalau kita tak percaya juga, berat benar lah zaman ni. Sebab jelas dah perkara-perkara Isra' Mi'raj ni bukan perkara yang tidak logik akal, tidak. Bukan perkara yang tidak logik akal. Ya ada juga ustaz-ustaz yang cerita, Isra' Mi'raj ni tak logik akal, tapi dia cerita bukan tak logik akal dah. Barang yang mencari adat, dia kena belajar hukum akal, hukum adat tu. Dia tak pandai hak tu berat. Dia tak boleh ngajar Isra' Mi'raj kalau tak pandai hukum adat, hukum akal. Habis.
Allah. Dan setengahnya yang terhenti pada kelakuannya dan pekerjaannya. Ada hak tu tak tahu gapo, senyap tak boleh nak ayat gapo. Dan setengahnya yang teradut pada hatinya. Hak ni jenis papoh. Nak percaya ada, tak percaya pun ada. Maka diturunkan Allah Ta'ala firman-Nya. Allah Ta'ala pun berfirman, Nabi baca ayat, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Dari surah gapo ni? Gapo itu di situ? Surah Isra. Nah, surah Isra. Boleh tengok dalam surah Isra. Dan tiada kami jadikan akan pelihak yang kami perlihatkan kamu ya Muhammad melainkan fitnah bagi segala manusia. Allah Ta'ala kata, wa gapo mu tengok pada malam itu Allah Ta'ala jadikan sebagai satu fitnah, ujian kepada manusia. Orang nak percaya ke tidak. Dan tiada habis. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan adalah nyata pada ayat ini bahawasanya Isra' dan Mi'raj itu adalah keduanya dengan roh dan jasad. Jadi menurut Ibnu Abbas, dia pegang berdasarkan ayat ni, Isra' Mi'raj berlaku dengan roh dan jasad, bukan hanya dengan roh saja. Di mana dakwaan setengah pihak tidak. Sebab Tuhan kata, mu tengok sendiri dan benda tu adalah ujian bagi segala manusia. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, yakni Anas bin Malik, adalah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada masa Isra' itu adalah bau Nabi sallallahu alaihi wasallam amat harum seperti bau pengantin selama-lamanya. Oh, malam tu Nabi wangi sungguh. Sebab apa? Nabi naik ke satu tempat yang orang lain tak pernah sampai tempat tu. Dan kesan dia waktu turun bawah nampak jelas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita cerita dah kan? Tak. Nabi Musa pun tengok kesan Nabi tu, nak tengok sama. Dan begitulah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis dah lah terjemahan dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Inilah sampai sini ni akhir barang yang menyahaja fakir. Fakir maknanya orang yang berharap. Orang yang fakir ni orang yang berkehendak kepada sesuatu. Yang muhtaj, fakir benda tak ada gapo lah dia nya. Muhtaj maknanya yang berharap kepada rahmatillah, kepada rahmat Allah. Oh, tu pengarang kitab kita ni dia rendah diri sungguh. Dia kata sekadar tu je. Siapa dia? Daud bin Abdullah Fatani. Cuma setengah ulama dia kata sebenarnya Syekh Wai Daud ni dia ada Wai, dia keturunan Wai. Orang zaman dulu keturunan Wai ni orang hebat. Keturunan bangsa Wai tak? Jadi dia tak sioyak dia ni keturunan Wai, dia tak sebut dia. Dia hanya sebut sekadar nama dia saja ya. Daud bin Abdullah, dia tak sebut Syekh, dia tak sebut Maulana, dia tak sebut. Kalau kita learn ni haji kita sebut tak? Sepang pergi haji kan? Oh tak boleh kena buat haji lah. Tak. Tuan kena sebut. Kita jangan. Kalau jenis-jenis orang yang dapat pakak pula kan. Dia boleh datuk, kita tak sebut panggil datuk. Yang bahaya lah. Masih muka mana jelis. Gege protokol salah. Nah, kita sebut yang berusaha YB, yang berhormat. Tak panggil yang berhormat masalah dah. YB. Jangan orang kita. Tapi tu pengarang kitab kita ni orang yang pakir, orang yang muhtaj, orang yang berharap kepada rahmat Tuhan. Dia kata hak ni wa akhir sekali wa yadah pada mentaswidkan. Taswid ni kare. Dia dalam bab ngare ni dia ada dua istilah. Ulama Arab dia guna. Pertama taswid, yang kedua tabyid. Taswid dalam bahasa Arabnya menghitamkan. Maknanya dia merangka, dia buat raka ataupun dia buat blueprint lah, dia buat bagi waktu tak beki lagi. Dia tulis buat gapo dia nak. Bila siapa satu perekat selagi dia panggil tabyid. Tabyid ni dia memutihkan. Dia betul mana salah buat dia tulis dia perlu ni. Jadi tulisan yang asalnya terjemahan tu raka asalnya dia tulis mentaswidkan bicara Isra' dan Mi'raj daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi. Kitab gapo dia terjemah? Risalah Najmuddin Al-Ghaiti. Risalah Najmuddin Al-Ghaiti apa begini? Setengah syarahnya bagi Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Dia ambil syarah Imam Qalyubi. Bagi matan Risalah Najmuddin Al-Ghaiti ambo ni ada dabdil dah. Dia ambil Al-Qalyubi sebahagiannya ambil daripada syarah tu. Bila dia nya tulis tu pada hari Selasa antara Zuhur dan Asar di dalam Makkatal Musyarrafah. Dia tulis di Makkah.
Bila? Pada 27 hari bulan Muharram Al-Haram. 27 hari bulan Muharram, bulan yang haram. Tak gitu? Pada hijrah Nabi SAW 1224. Yang ni 1224 hijrah. Dan di dalam catatan ini adalah tarikh paling awal ada dalam catatan bahawa Syekh Daud mengarang kitab. Dan kitab ni mengikut catatannya adalah kitab yang pertama lah dia tulis. Berdasarkan tarikh ni. Habis itu. Oh, hebat dia tulis Mekah, bukan tulis mana-mana tidak. Waktu pun comel. Antara Zuhur dan juga Asar. Siap dia tulis di Mekah. Hamidan wa syakiran lillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa musalliyan wa musalliman ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi kullama dzakarahu dzakiruna wa kullama ghafala an dzikrihil ghafilun. Dalam keadaan dia ni memuji Allah Ta'ala dan syukur kepada Allah Ta'ala pada awal dan pada akhirnya, pada zahir dan batinnya, dalam keadaan dia berselawat dan salam ke atas sebaik-baik ciptaan Allah Ta'ala. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW, dan ke atas keluarganya dan sahabatnya. Tiap-tiap kali disebut akan Nabi Muhammad oleh orang yang mengingat Nabi Muhammad, begitu juga tiap-tiap kali dilupakan daripada sebut oleh orang yang lupa. Oh, ni lafaz selawat Allah sebab sedap ni. Dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Di Mesir dalam kelas-kelas biasanya kita akan baca semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, supaya kita selawat kita baca lepas Asmaul Husna tu kan. Kita baca semua. Kullama zakaraka dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun. Ya, ni semua. Maknanya selawat tu sentiasa ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu taala dan redha Allah Ta'ala an alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, ke atas keluarganya, sahabatnya dan zuriatnya keseluruhannya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Maka khotimlah kitab kita pada malam ni, insya-Allah. Alhamdulillah kita selesai baca walaupun lewat 2 bulan. Sepatut bulan Rejab habis. Ramadan tak ada, Syawal baru kita ada. Kita akan baca doa akhir sekali ni, di mana di akhir kitab tu. Itu kita baca dah. Kita baca dulu. Sepatutnya macam ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata apa ni? Doa bawah tu. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil nabiyyin, salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil mursalin, salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna qad hadarna qira'ata mi'raj nabiyyikal karim wafdi alaina bi barakatihi libasal izzi wat takrim waskinna bi jiwarihi fi darin na'im wa an'imna fil jannati bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahin nabiyil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa an takuna lana mu'inan wa ifan wa bawwi'na minal jannati ghurafa warzuqna bijahihi qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyikal mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar kaffir 'anna adh-dhunub wal auzar ya Allah ya Allah ya Aziz ya Jabbar wa rusna min jami'il makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri a'malina fil a'lani wal asrar warhamna bi rahmatika waghfir lana innaka antal ghafurur ghaffar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukh wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina
wa limasyayikhina wa liman hadarana wa liman ghaba anna wal ikhwanina alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aktubis salamata wal afiyati lana wa li'abidikal hujjaji wal uzari wal zuwari wal musafirina fi barrika wa bahrik minal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma la tuhyina fi ghaflah wa la ta'khudhna ala ghirrah waj'al akhir kalamina minad dunya qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hyina 'alaiha wa amitna 'alaiha wa ba'athna 'alaiha waj'alna min khawas ahliha wanfa'na biha yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa afdalus salati wa azkat taslim ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, hamba selesai baca kitab ni dengan beberapa orang guru yang mana mereka ini belajar daripada gurunya sehinggalah kepada Syekh Daud Al-Fatani. Begitu juga hamba baca risalah asal daripada bahasa Arab daripada guru hamba Syekh Abdullah Azzuddin, diambil daripada Syekh Mustafa An-Nadwi Al-Maliki Al-Hasani. An-Nadwi, dia tadi Al-Maliki, An-Nadwi Al-Hasani, daripada Syekh Yasin Al-Fadani, sampailah kepada pengarang kitab An-Najmuddin Al-Ghaiti. Kalulah kata ambo ni betul-betul ikhlas ngaji, rasa-rasanya tak ikhlas mana. Jadi harap-harapnya kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala berkatkan apa yang kita belajar daripada guru kita gitu. Begitulah juga tuan-tuan pun nanti ni kalau baca kitab ni pula doalah juga kepada hamba dan guru-guru kita semua supaya mengalir keberkatan itu daripada dulu sampailah kepada kita di akhir zaman ni. InsyaAllah pada minggu depan kita balik semula kepada kitab asal, iaitu kitab Wishahul Afrah. Kitab Beko. Masuk mula adalah pasal hukum. Dah, insyaAllah. Ada baik, ada kurang, meminta maaf belaka. Segala yang baik itu datang daripada Allah, kurang itu daripada diri hamba sendiri. Aku qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.